Hai, nama saya Nur Quratul Ain binti Mat Yuni, ID F5422300037. Hai, nama saya Nur Daimah binti Aziz Amal. Nombor ID saya F5422300034. Hai, nama saya Raihan Misi Ahmad. Nombor ID F5722200017. Hai, nama saya Nur Kristina binti Muhammad Hafiz. Nombor ID F5422300036. Makmum muwafiq. Makmum muwafiq ialah makmum yang mempunyai cukup masa bersama imam untuk membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Jika makmum masih belum selesai membaca Al-Fatihah sedangkan imam rukuk, maka makmum perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum rukuk. Sekiranya makmum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sebelum imam melakukan sujud kedua, maka makmum perlu segera rukuk dan seterusnya sehingga sempat bersama imam semula. Makmum dikira mendapat rakaat tersebut bersama imam. Sebaliknya, apabila makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah sedangkan imam sudah duduk antara dua sujud, maka makmum perlu terus rukuk dan sebagainya untuk sempat bersama imam. Makmum masih mendapat pahala berjemaah, tetapi rakaat itu tidak dikira. Oleh sebab itu, makmum mesti menambah rakaat yang kurang itu. Sekiranya makmum hendak meneruskan bacaan Al-Fatihah, maka makmum perlu berniat mufaraqah, iaitu berpisah daripada imam dan meneruskan solat bersendirian. Dalam hal ini, makmum tidak dapat lagi mendapat pahala solat berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu binnas, minikin nas, nas. Yang makanan yang aku makan tadi macam tak sedap sangat tu sebab pergi FOMO je kot. Macam overrated. Kau tak rasa macam tu? Ya. Apalah, kita solat dulu lah. Mantau kita ada makan dekat gerai ke. Dia dah start solat dah. Taruh kat kau apa dah ni? Masbuk kita ni. Cepat. Dia nak kerja dulu. Makmum masbuk. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat solat bersama imam dari awal takbiratul ihram. Ketika makmum mula mengikuti imam, sekurang-kurangnya imam sudah pun membaca Al-Fatihah dan makmum tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam rukuk. Sekiranya semasa makmum masuk untuk solat jemaah, imam hampir rukuk atau sedang dalam keadaan rukuk, makmum tadi sempat mendapatkan rakaat tersebut sekiranya makmum. Yang pertama, terus takbir memulakan solat dengan berniat mengikut imam. Kedua, setelah berdiri sebentar, sekadar bacaan subhanallah, teruskan rukuk untuk mendapatkan imam.
Seterusnya, sekiranya sempat berdiri seketika bersama imam, makmum perlu terus membaca Al-Fatihah sekadar yang sempat dan terus mengikut imam rukuk apabila imam rukuk. Keempat, kecuali apabila makmum membaca bacaan-bacaan sunat seperti doa iftitah dan ta'awuz, atau diam sahaja serta sebelum sempat dia membaca Al-Fatihah, imam sudah rukuk, maka makmum harus segera membaca Al-Fatihah sekadar lama masa makmum membaca bacaan sunat atau diam tadi dan terus mengikut imam rukuk. Kesimpulannya, selagi sempat rukuk bersama imam walaupun seketika, makmum dikira mendapat rakaat tersebut. Sebaliknya, apabila makmum masuk berjemaah ketika imam sudah melepasi rukuk, maka rakaat tadi tidak dikira. Makmum mesti menambah rakaat yang terkurang itu selepas imam memberi salam. Dah. Allah Akbar. Allah. Cara solat untuk jamak takdim dan qasar: solat zuhur 2 rakaat, beri salam dan teruskan dengan solat asar untuk 2 rakaat. Yang kedua, jamak takhir dan qasar: mulakan pada waktu asar, solat zuhur 2 rakaat, berikan salam dan solat asar 2 rakaat. Syarat jamak dan qasar: musafir lebih 2 marhalah sekitar 81 km. Kedua, perjalanan bukan untuk tujuan maksiat. Ketiga, solat masih dalam waktu iaitu untuk jamak takdim. Dan keempat, masih dalam perjalanan untuk qasar. Niat solat jamak qasar. Niat jamak takdim dan qasar. Zuhur, asar. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asri adaan lillahi ta'ala. Asar ke zuhur. Usalli fardhu al-asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Niat jamak takhir dan qasar. Asar, zuhur. Usalli fardhu al-asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-asri adaan lillahi ta'ala. Solat qasar pula bermaksud memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh dipendekkan hanyalah zuhur, asar dan isyak. Maka solat maghrib adalah solat seperti biasa.
begitu boleh? Pada wuduk lah. Oh, ni telefon kau ada. Wuduk tadi. Jom solat. Solat mana? Memastikan kiblat berada pada arah yang betul. Arah sini. Mengangkat takbir mengikut kiblat yang telah ditentukan. Dan solat seperti biasa di dalam kenderaan. Tanya husband kau post. Tak ni. Ambil jalan tak? Ambil solat sana. Ambil kerusi lah, kerusi. Kerusi. Terima kasih. Terima kasih. Solat sambil duduk. Keadaan duduk adalah seperti duduk antara dua sujud. Menghadap kiblat, niat, takbir, sujud dan duduk tahiyat awal atau akhir adalah sama seperti solat biasa. Rukuk dilakukan dengan menundukkan kepala sehingga kedudukannya bertentangan dengan tempat sujud. Iktidal pula dilakukan dengan mengangkat kepala tegak semula. Sujud seperti biasa. Namun jika tak mampu, bolehlah dengan menundukkan kepala rendah sedikit daripada tunduk ketika rukuk. Payah dah pula kesini. Allah. Solat baring mengiring. Pertama, mengiring di atas lutut kanan, muka dan dada menghadap kiblat. Rukuk dan sujud dilakukan dengan cara menunjukkan isyarat kepala. Tundukkan kepala semasa rukuk, sementara sujud dilakukan dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada ketika rukuk. Jika tidak mampu, bolehlah menggunakan isyarat kelopak mata dari bagi rukuk, manakala sujud dengan isyarat menutup mata. Solat baring melentang. Baring melentang dan kakinya diluruskan ke arah kiblat. Tinggikan sedikit kepala dengan menggunakan bantal atau seumpamanya supaya muka menghadap kiblat. Rukuk dan sujud dengan isyarat kelopak mata seperti dalam suasana solat mengiring. Jika tidak berdaya, bolehlah rukuk dan sujud dengan cara lintasan hati, iaitu melalui niat di hati dengan mengingati setiap perbuatan dalam solat. Tangan diangkat seperti biasa ketika takbir. Jika tidak terdaya, memadai dengan ucapan Allahu Akbar sahaja. Jona. Astaghfirullahaladzim. Okay. Solat secara melakukan isyarat kelopak mata.
Pertama, berada dalam keadaan berbaring sambil terlentang. Kaki Sama jap. menghela ke arah kiblat. Rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata, manakala sujud pula dilakukan dengan memejamkan mata. Allah.